Ia menekankan how Al-Quran boleh jadikan panduan. Sebenarnya, yes, we know. Memang Al-Quran boleh jadikan panduan dalam segala aspek kehidupan kita, but ini mungkin cara dia, kaedah dia, and nak membawa orang lain cuba menyelami dan mendalami Al-Quran, bagaimana Al-Quran tu boleh membantu kita untuk mencapai ketenangan dalam jiwa. Ketenangan, penerimaan diri dan keyakinan pada takdir. Because whatever happen to us, of course dalam pengetahuan Allah dan ditakdirkan Allah. So buku ni, daripada buku ni lah, Hafizul Faiz cuba membawa kita menyelami maksud setiap juzuk. Sebab dia melihat emosi dalam setiap juzuk tu. Dia bukan melihat ayat per ayat ataupun surah per surah, tidak. That's why dia cakap kat sini is refleksi 30 juzuk. Refleksi 30